Dia sama dengan yakin Allah zat yang wajib wujud. Yang wajib mana wajib wujud? Hana dahulu wujud lihana. Sebab menyonai dahulu wujud lihana, hana wajib wujud. Bukan wajib. Cina hana ialah. Sekali na hana, ke wajib wujud man. Ke wajib na. Jadi makna wajib wujud zatnya hana dahulu lihana. Menyoi dahulu lihana, hana wajib sebab na hana. Mana wajib pakai hanya hana yang benar. Lakar kita tengok. Jadi wajib wujud ini juga kepada qidam. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilu ada qidami ta'ala annahu idza lam yakun qadiman karena hadisan di annahu la wasitata bainal qadim wal hadis. Fa kullu syai'in intafa'anul qidam sabata lahu nudus wa idza kana ta'ala hadisan faftaqara ila mudisin yuhdisu wa faftaqara mudisu ila mudisin akhar wa hakadha fa ilam taqif fil muhdisun lazimat tasalsul bahwa tatabu asya' wahidan ba'da wahidin ila man la nihatalah lahu wa tasalsul muhalun wa inin tatil muhadisun bangkila innal muhdi alladhi adasallah adasahullah lazimadur wa hum wa tawaqqufu syai'un ala syai'in. Kamu tepat syai'un kan, syai'un ala syai'in. Syai'un lah syai'un ala syai'in akhar tawaqqafa alaihi fa innahu idza kana lillahi azza wa jalla muhdisun kana mutawaqqifan ala hadzal mudih wa qad faradna anna Allah adasa hadzal mudih fa yakunul mudih mutawaqqifan ala Allah wa dawru muhalun ay la yutasawwaru fil aqli wujuduh walladhi ada ila dur wa tasalsul muhalaini fardu hudusi ta'ala azza wa jalla fa yakunu hudusu ta'ala muhalan anna kulla syai'in yuaddi ilal muhali muhalun. Dan bermula dalil dia tu sedianya Allah Ta'ala. Mana kidam bahasa jamu sedia. Puati sedia cikana. Hanjit dekat awaina. Ni awaina item dah nailan. Cikana hanai dauli lihana na Allah Ta'ala. Jadi hana sebelum Allah Ta'ala hana. Hana sebelum Allah Ta'ala hana. Yang kekidam hana dauli oleh hana. Lazim bahwa Allah Ta'ala yang cikana hana masa awaina dan hana dauli li hana. Kedaliji bahawa suruh Allah Ta'ala apabila Allah Ta'ala kan kadim berarti Allah Ta'ala hadis dudona. Hadis dudona munyo kadim hana dauli lihana. Mana dudona rihana? Hadis dudona di mana? Na lihana. Ngan hana na kanya na hana dauli lihana yang kidam. Hudus na lihana. Yang dua bawahnya hana keluar. Jadi menyo Allah Ta'ala ada perakan kadim kadang dia Allah Ta'ala ada karena hana perantaraan di antara kadim dan hadis. Mana hana perantaraan? Dua pua didahului oleh hana dengan hana didahului oleh hana apa dengan pua? Lalu pula hana konsep akal. Sebab nafi wal isbat naqidan. Nafi wal isbat naqi la wisata bainahu. Na didahului oleh hana yang hadis. Hana didahului oleh hana yang kadim. Jadi hana wasidah, hana dan ranyan. Tampaknya nakidan. Mengetahui arti mana kidam hana didahului lihana. Yang trik kawak mentek dalam nakidan seperti diddan musawili nakide ataupun adam wal malah. Ada makanya kawak mentek tu.
Apa lerak tak belah no. Yang pokok je hana wasitah je. Nyokon hana. Mantek. Ya. Memang lu yang ini aku sebut dia jalan mantek kan. Hana wasitah di antara kadim dan hadis. Maka titik sesuatu yang ternafi daripada haji oleh kidam, niscaya sebut begini sesuatu oleh hudus. Menyokong kidam kakak hadis. Oleh kerana demikian, fakulu syai'in, maka titip sesuatu yang ternafi daripadanya sesuatu oleh kidam, niscaya sebut begini sesuatu. Dan apa sebut begini sesuatu oleh hadis hudus. Dan apabila nala Allah Ta'ala itu hadis, berarti Allah Ta'ala berhajat kepada orang yang pejit. Kalau atajud dah payah benar orang pejit, menhanjut. Bahkan hanjut, hana mungkin jut. Sebab atas yang hana jut, di antara jut dengan tetap hana jut, nyo bersamaan. Kibam bersamaan. Mungkin kejut, mungkin kada hana, dan jadi mungkin tetap hananya bersamaan. Bersamaan dari satu tingkat. Sadup ihtimal. Sadup ihtimal. Sudah orang kali berkahwin, mungkin nanu hana mungkin nanu sadup ihtimal. Jadi omban kana. Yang tak kuat kena. Nyan mesti nak pu sebab nak. Nak urung kuat. Nak urung pernah. Hai pernahnya macam-macam, pernah hakikat, pernah sebab kan. Kena sebab di badat je kau badat kan. Pernah ikau kau akan. Kanta meraja pada mudis. Yang dipujit ianya mudisnya akan Allah Ta'ala. Dan modelnya teman, dan berhajat si modelnya kepada model lain. Kau nyampi model, kau nyampi hadis berarti. Berarti kau nyampi pernah ke model lain. Yang pujitnya nyampi hadis, pernah hadis yang lain. Yan. Lazimat tasalsul ilah. Wahakadha dan hingga seterusnya. Jadi hingga seterusnya. Nyo pula kemudian, sijih pula kemudian. Ya. Fa illam taqif muhdisun lazimat tasalsul. Mio hana piyo sinyo pula kemudian yang lain. Yang sebab hakiki. Yang sebab hakikat, nyo kaku hana batah. Ha? Tabe perle. Kakak hendak tujuan pun. Tapi pun na. Habak pamudeh mesti na pun. Dari ponnya perda ke pon yang lain. Pernah puji lam. Jadi nyo mustahil bakal. Sama dengan hana tho yang punah hakikat. Hana tho punah, ia igonya hana punah legop. Nya hana. Yang mustahil. Yang mustahil bila tasalsul maji terus menerus hana batas yang kan tertentu la niat Allah hana batas tertentu. Nya menyo hana berhenti di mudis, ya, lazimlah oleh tasalsul. Mana tasalsul tatabuk beriring beberapa perkara waidan bawaidin satu sesudah satu ila malihat Allah hingga kepada barang yang hana batas kepadanya barang. Menyo sebab adina. Nyo ya pada ke ya. Truk mana beda mana pergi ada. Kagak buka dari tanah. Ya Allah dah. Allah Taala. Tanah kagak puji dari dalam nur ke pada. Kau jikana. Kali ke puji. Tuhan. Berarti Allah saya mengeluhnya kali ke puji dia. Ya Allah dari hana kepada anak ini. Oh yang cerita kiranya. Hadinya nak batal. Ubuahnya nak apa? Jadi walid menghajat kepada walid menghajat kepada walid nyo napa batal.
Bawah manuk mahajat ke manuk mahajat ke manuk lain. Manuk nak batai sehingga pupun puji Allah tapu. Bawah pun pumapunya tetap Allah kan. Pokoknya nak batai ana tak dia lagi dah. Nak batai. Dia puji manuk pun bawah puji Allah Taala pun mai lagi. Mai puji bawah dalam. Pokoknya bawah manuk pergi ke manuk pergi ke bawah manuk. Dia sat Tuhan manuk dengan bawah manuk yang pada dia Allah Taala Allah puji. Tuhan nak mesti nak Tuhan. Mesti nak Tuhan. Sebab hanajit tasasul. Mustahil tasasul. Maka nak yang Tuhan. Cuman so nak terkadang itu. Ya. Dan jika terhentilah mudisun, manaji handal beramai mudisun. Dengan bawa dikatakan bahawa sungguh si mudihnya yang ke yang puji Allah Taala. Allah Taala ke puji ji. Ji puji Tuhan, Tuhan puji ji. Nya mustahil. Dia buat pesta je. Pesta Honda. Iji perlu le besi ya. Oh ni yang lagi ni perlu lam, tak ada lam. Mak besar daji apa? Besar daji tapu jamun. Ron kau urang jenau urang jamun. Nak sana urang jamun tu. Yang nak tapu nak besar daji ke? Sana urang jamun yang nak tapu besar daji ke? Besar daji yang ke jalan ni tapu je. Nyorudai. Ibu besar tu kira. Besar bajar tadi. Besarnya kita mengenal besar lain. Di sehingga dia tu laruhung. Ibu dia apa taju apa wap. Si berdua gedung itulah. Itulah besar kamu guleban. Mau guleban tarik dalam besarnya. Terus kena besarnya gedung itulah ke dalam. Yang kena ajak dapur. Jadi dum tapan gedung. Jadi ke besar dia sebab mana dia. Ini betul lagi. Ada tajam dia dapur yang kemudian. Dia lagi belanda tikrek belanda tikrek lah. Dia tak pergi dapur ni. Sama 12 rudah je. Ikan leuning yang macam. Ikan leuning macam besar dah. Besar dah je. Yang memangnya waktu pop ni itulah le deh. Igi sahabat ni waktu igi sahabat tarik kena lam. Tembak dalam. Yang kedor-dornya. Tapi nak batai. Batai pun dek pun. Batai kabeh. Ni nak apa? Nak batai. Jadi cak cuci. Jadi miohana batai yang mustahil. Miohana batai dor mustahil miohana batai. Olehnya tasalsul pun mustahil miohana apa? Miohana batai. Karena bawa itu turah tu. Jadi tasasul mustahil berarti menghujul mustahil. Ya, nazulah ta'ala. Wa takabusain dan membiadiannya kendur adalah terhenti sesuatu di atas sesuatu lain yang terhenti yang lain artinya sesuatu pun. Fa indahu maka sungguhnya pekerjaan apabila Nabi Allah Azza wa Jalla tukang pujud. Nisyana ianya Allah itu terhenti di atas ini urang pujud. Padahal kita yang gede-gede bahawa sungguh Allah Taala gepujud urang pujudnya. Maka nalah urang pujudnya terhenti di atas Allah. Jadi nyo beruna konyan benar Allah. Allah pun baru nak jangan benar orang Jawa. Yang menyo lagi nyampung kaki so pernah hana tu. Makanya hana waduru muhalun. Nanti hana tasawur pada akal akan nata yang dur. Wallazi ada ila dur patasasul muhalaini. Dan bermula alladzi yang mewakili kepada dur tatasul yang mustahil keduanya itu tadi gedi hudusnya Allah Taala azza wa jalla. Jadi yang membawaki kepada dur rasul bila dari Allah Taala hadir. Maka oleh kerana Allah hudul Allah mustahil karena Allah yang membawaki kepada mustahil. Karena titik sesuatu yang membawaki kepada mustahil. Jadi yang boleh pegang menyo Allah Taala nak dahului oleh hana. Berarti Allah Taala perlu ke urang benar. Urang benar alam perlu ke urang yang benar yang lain. Sebab yang pun Teman pura dah terus basi dah
yang hana menghajat yang kadim. Yang kadim Allah. yang kadimnya Allah. Muhdih hakikatan nyo kena makan dengan Allah. Maknanya muhdih yang hana diedah ligop, nyo muhdih. Urang yang pejit gop. Tapi gop hana pejit gop nyan. Pakiban gop nyan cit hanai dauli na gop nyan lihana. Nyo ku ya kenal. Ya kenal Allah. Ram dawai ron jit. Pakai urang pejitnya pelak urang pejit lain. So pejit lain. Nah urang pejit tidak. Yang hana payah pejit. Urang yang kena. Yang kenyan Allah. Berarti kan Allah pada gede dari no. Ini sama dengan yakin Allah zat yang wajib wujud. Yang wajib mana wajib wujud? Hana dahulu wujud lihana. Sebab menyonai dahulu wujud lihana, hana wajib wujud. Bukan wajib. Cina hana lah. Sekali na hana, ke wajib wujud man. Ke wajib na. Jadi makna wajib wujud zatnya hana dahulu lihana. Menyoi dahulu lihana, hana wajib sebab na hana. Mana wajib pakai hanya anak yang benar. Lakar kita tengok. Jadi wajib wujud ini juga kepada kidam. Yang dalil kidam. Maka kesimpulan dalil bahawa katakan. Kalau kan Allah ghaira kadimin. Biarkan hadisan laftakara ila mudin. Faya disebut dur wa tasasul. Wa huma muhalani. Faya kunu dusuhu. Muhalan. Fatawata kidamu. Awal matlub. Wa hadha dalil ijmali. Liqidamihi ta'ala. Wa bihi yakhrujul mukallaf min rabaqatit taqlidil ladzi yakhludu sahibu binar ala ra'yi Ibni Arabi wa Sanusi kama taqaddama. Maka bermula kesimpulan dalil bahawa katakan jikalau nala Allah Taala hana kadim dengan bahawa Allah Taala itu diet belum na ya belum na. Berarti Allah adalah perlek uri yang punah. Maka lazimlah dur ataupun tasasul. Sedua keduanya dur dan tasasul kata dikibuno mustahil mana mustahil hai itu menglakai itu atas na sopuna tapi na urung punah sehingga hana batah. Adapun nyo perlek je perlek keno nyan atas hana mungkin hana pat tasawur ngakai tu na katanya. Bukan hana bukan mungkin. Han terbayang lakai kena terjadi yang lagi nyan. Nyo perlek je perlek nyo. Sehingga hana batai. Menanjit perlaku relai lah hana batai. Hana takul. Menyo na batah ada nyo perlaku je walaupun panjang dathat lagi bapak nganu. Lagi boh manok. Asal na batah nyo hana mustahil. Yang mustahil hana batai. Maka nalah kudu halra mustahil jid. Maka sebutlah oleh kidam yang lain. Yang kata wa matlub mana kata tu tujuan kita untuk kami dalil yang bawa Allah wajib kumana wajib hai patih lakal Allahnya hana didahului oleh Adam. Hai patih lakal Allah Taala nya didahului oleh Adam oleh Hana. Na didahului nagonya oleh Hana. Pujit wajib Allah Taala nagonya hana didahului oleh Hana. Yang ke mana? Hidam. Nyo ohno dali menteng dalil ijmali. Bagi kidam Allah Taala. Sebab pakan ijmali golomna perincian letih itu nyo. Letih itu nyo. Wabi dan dengan dalil ijmalinya keluarlah tiga mukallaf daripada rabqatit taklid, daripada di Bekah itu talawa ikatan taklid. Digonya hana mikali ke taklid. Menyujud dari ijmali katanya kali urang tak nak ikat taklid keserupa taklidnya ke talawa ke mamam kelambam hanan mengkamam dalam taklid dia. Nyo kaji dari ijmali walaupun kalau jid dari tafsili. Yang urang yang menteng mikat dalam gelambam taklid akan kekal urangnya di dalam neraka, naudzubillahi min dzalik, menurut pendapat Ibnu Arabi dan pendapat Sanusi. Berarti walaupun pendapat ulama tahqiq hana. Walau kutek tu kataan-kataan laku tu Allahu maujudun nyo kaji. Yang pendapat tahqiq. Jadi beberapa ulama
Yo berat pendapat Nabi. Man benar dari taklid, benar dari saina dari tafsir ini. Supaya apa tu? Supaya be iman dia mukhalafun pun mukhalaf be khilaf ulama. Najib. Yang takik boleh ya. Ya banyak nak pegang mengadun nah. Baik bukan dengan tauhid. Rujuk orang berpun mereka buat thai. Nanti kena rujuk kan. Put mereka buat thai. Penting bitin berno dia. Baik bukan dia orang. Saya. Kibat tah dari Tuhan. Nyana Tuhan. Panina kitanya yang kadil tafsilian. Tah dari kidam Tuhan, mana kidam Tuhan, hana aja kita. Tanya kadil tafsili sebab wajah itu nyok dia tu wujud alam kan. Mustahil wujud alam menyuhana kadim Allah. Terangkan alam kau wujud yang kata tafsili. Rata berarti rat duduk alam, rat wujud alam badal adam. Arti alamnya kana. Jadi itu dari kidam bagi bahasanya dari kidam Allah Taala menyuhana mustahil dur dan salsul. Wate dur dan salsul han jadi alam, rata han jadi alam. Ya rata jadi alam. Sebab wate hana Tuhan, wate dur hana Tuhan, wate hana Tuhan. So puna alam. Nak kaji. Jadi kun tadali kidam tadali je muhana kidam Allah muhana kuasa Allah mana pona katanya yang kadali tafsiri mendu. Pandai nak kita yang kaji tadi. Ha? Udung pu. Di naji urun dak ni serado nak orang tepu. Ilong kai. Nya yang panau dak ni ho milo ke puah na Allah ibadah kau na Allah na urang na orang na makhluk na makhluk tepu dan. Kan je ka? Yang kata klik. Allah alam so.